tabung haji. Saya antara yang awal yang mendedahkan laporan RCI tabung haji yang setebal 254 muka surat. Saya bedah satu halaman ke satu halaman. Apa yang ada dalam parlimen ini yang seperti yang kita bincangkan sebelum ini. Tetapi apa yang ada di parlimen ini adalah mengesahkan apa yang kita bincangkan sebelum ini. Dan selain daripada tindakan ahli-ahli parlimen, pembangkang Perikatan Nasional PAS ini keluar dewan, saya tengok dalam perbahasan di parlimen pada hari ini, ada satu pengakuan yang saya sangat macam selut juga. Pengakuan daripada Tan Sri Mahidin berhubung kerugian berbilion-bilion ringgit dan juga creative accounting yang dibuat oleh mereka sebelum ini. Baik, dari segi faktanya, Tan Sri Mahidin Yassin, ahli parlimen Paguh, yang secara terbuka di Dewan Rakyat, dia memperakui bahawa tabung haji sememangnya mengalami kerugian berbilion-bilion ringgit yang ditutup menerusi kaedah creative accounting. Creative accounting ni apa? Akaun yang direka secara kreatif supaya kelihatan untung. Dan pengakuan Tan Sri Muhyiddin ini pada saya adalah paku terakhir kepada keranda propaganda PAS dan Perikatan Nasional. Selama puluh-puluh tahun, walaun saya berterupa PAS, dia tuduh pentadbiran lain. Mereka reka cerita dan mendakwa tabung haji sentiasa untung serta kukuh. Kini saudara, bekas Perdana Menteri yang juga mengesahkan bahawa akaun tabung haji dimanipulasi secara palsu, creative accounting, untuk nak menyembunyikan kerugian bilion-bilion ringgit. Dan ini saudara, pengakuan ini mematikan terus segala naratif penafian daripada walaun-walaun. Dan satu lagi saya teringat Tan Sri Muhyiddin sebut dia gesa audit forensik bebas dilaksanakan dalam tempoh setahun terhadap 14 entiti ataupun 14 pelaburan yang bermasalah yang dikenal pasti dalam laporan RCI bagi menjejaki salah guna kuasa, menjejaki penipuan ataupun kecuaian. Yang ni saya selut Tan Sri Muhyiddin. Terima kasih Tan Sri Muhyiddin. Kali ini saya sokong. Gesaan Tan Sri Muhyiddin ini mendedahkan betapa teruknya kerosakan struktur dan kepincangan pelaburan tabung haji dalam tempoh disiasat sejak daripada 2014 hingga 2020. Jika institusi itu ditadbir dengan betul seperti yang didakwa oleh walaun-walaun ini, tidak akan wujud 14 entiti bermasalah yang menuntut audit forensik jenayah kewangan. Yang sini saya setuju dengan kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Ini membuktikan saja bahawa tuduhan kepincangan sebelum ini bukan fitnah politik, tetapi ia adalah satu fakta berkait dengan RCI. Tuntutan tindakan undang-undang ini. Yang mana Tan Sri Muhyiddin tegaskan sesiapa sahaja yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dana tabung haji ini perlu diheret ke muka pengadilan. Ni Tan Sri Muhyiddin yang sebut tau. Dan dia juga sokong syur RCI agar lantikan politik yang aktif dalam lembaga pengarah dan pengurusan tabung haji dihentikan terus. Ni tiga poin ini. Saya sangat terkejut bila Tan Sri Muhyiddin sendiri yang bangun, yang dia pertahankan laporan RCI tabung haji. Inilah dia sikap. Inilah yang kita nak. Kan? Demi rakyat, bangunlah. Duduklah dalam dewan. Tan Sri Muhyiddin sendiri yang menyokong lantikan politik di dalam tabung haji ini. Yang menjadi amalan sebelum ini. Walaupun dulu dia buat kan. Tapi tak apalah. Tapi hari ini dia berani. Dia bersuara. Yang pada hemah dia boleh menimbulkan conflict of interest yang boleh mendatangkan kerugian kepada tabung haji. Tindakan PAS ni bila dia keluar dewan berbanding menyertai perbahasan ini mendedahkan betapa PAS ni takut untuk nak berdepan dengan hakikat bahawa era politikus memegang tabung haji yang telah merosakkan dana pendeposit ini sebenarnya saudara. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada saudara yang baru sampai ini. Ini sesi terakhir saya. Saya ada baki lebih kurang 5 minit. Sila tekan button share, sila tap-tapkan skrin. Kepada walaun, sila sediakan mental korang. Kerana kali ini dalam sesi ini saya nak bagi lebay-lebay PAS dan juga walaun-walaun ini tercedok dan tak boleh bangun terus. Kali ini hujah penafian PAS
dan juga Perikatan Nasional berkenaan tentang tabung haji lumpuh serta-merta. Tahu tak kenapa? Sebab yang bercakap, yang bangun adalah Tan Sri Mahidin, mantan Perdana Menteri. Dia telah berdiri di Dewan Rakyat. Dia buat pengakuan yang paling berani dan boleh membunuh segala hujah. Tan Sri Mahidin kata apa di Dewan Rakyat? Dia memperakui bahawa tabung haji memang rugi bilion-bilion ringgit dan kerugian itu ditutup dengan creative accounting. Kat sinilah saya mula pandangan saya mula fokus pada Tan Sri Mahidin ketika dia bercakap. Dia buat creative account supaya nampak untung. Ni Tan Sri Mahidin sendiri yang sebut. Allahu Akbar. Kali ini saya setuju dengan Tan Sri Mahidin. Pada walaun-walaun yang ada di dalam ini. Banyak tahun korang meratip di dalam sosial media, di Facebook, di TikTok, di ceramah. Malam-malam hari. Korang kata akaun tabung haji tak pernah rugi. Korang kata dakwaan salah urus itu fitnah DAP, fitnah kerajaan. Sekarang ini bekas mantan Perdana Menteri korang, Tan Sri Mahidin sendiri yang mengesahkan di Parlimen bahawa akaun tabung haji pernah ditipukan dengan creative accounting. Jadi korang nak sorok muka korang kat mana lagi? Ni bekas bos korang sendiri. Dah picit bisul korang di depan seluruh rakyat Malaysia. Live di Parlimen. Dan mari kita selak lagi apa yang ditegaskan oleh Tan Sri Mahidin hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Tan Sri Mahidin, ni kali ni saya lagi macam, biar betul Tan Sri Mahidin. Dia desak supaya laporan forensik audit dibuat dalam tempoh setahun ke atas 14 entiti dan pelaburan yang bermasalah yang dikenal pasti oleh RCI tabung haji. Dia minta jejak kalau ada penipuan, kalau ada salah guna kuasa, kalau ada kecuaian. Dengar angka ini saja 14 entiti bermasalah. Ini bukannya masalah kecil, ini bukti bahawa simpanan duit haji makcik-makcik, pakcik-pakcik, sawah-sawah dan juga nelayan-nelayan telah dijadikan sebagai pedang permainan pelaburan yang berisiko tinggi dan berunsur penyelewengan. Sebab itulah lebay-lebay ni takut nak duduk dalam dewan. Termasuklah Hamzah Zainuddin, dia lagilah takut. Sebab kalau mereka ni duduk dalam dewan, fakta 14 entiti bermasalah ini dan isu penipuan akaun ini akan digodok satu persatu di depan muka mereka. Dan bersatu ni saya nampak dia akui fakta ini. Sebab dia tak lari daripada dokumen forensik RCI tabung haji ini. Tapi PAS pilih untuk lari. Siapa yang sebenarnya penakut tentang fakta sekarang ini? Bukan itu saja. Tan Sri Mahidin ini, ni sekali lagi saya salute. Secara rasmi dia sokong syur RCI supaya diperhentikan lantikan-lantikan individu yang berkepentingan politik dalam lembaga pengarah dan juga dalam pengurusan tertinggi tabung haji. Walaupun dulu dia buat kan, tapi kali ini dia berbeza sedikit nadanya. Kenapa tabung haji syur, kenapa dia syorkan, kenapa dia sokong syur ini? Sebab rekod sejarah dah membuktikan bila politikus-politikus ni pegang jawatan sebagai pengerusi ataupun ahli-ahli lembaga pengarah tabung haji, telah berlakunya konflik berkepentingan. CEO tabung haji merangkap pengarah 1MDB, guna duit tabung haji beli tanah TRX. Pengerusi tabung haji merangkap pengerusi Putrajaya Perdana Berhad. Ujung-ujungnya tabung haji ni rugi 145.3 juta ringgit. Inilah dia racun, inilah dia barah yang merosakkan institusi suci umat Islam. Bila ahli politik jadikan tabung haji ini sebagai tempat beri ganjaran jawatan dan juga dana politik, maka rakyat marahan ini yang menanggung akibatnya. Jadi tindakan PAS, Perikatan Nasional yang boikot perbahasan ini telah membuktikan bahawa mereka ni langsung tidak berminat untuk nak menyokong reformasi takbir urus tabung haji. Setuju atau tidak? Mereka hanya mahu nak mengekalkan retorik politik partisan tanpa berani nak memperbaiki kerosakan yang sebenar. Sebab apa? Sebab geng dia sendiri yang buat. Pada seluruh rakan-rakan yang saya hormati yang ada dalam live ini, sepanjang saya tekan live ini, segala helaian berita dan juga pendedahan perbahasan RCI tabung haji hari ini, daripada awal sampailah
yang petang tadi telah membongkarkan beberapa kebenaran mutlak. Yang pertama, penipuan akaun disahkan oleh Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin sendiri ni yang memperakui wujudnya kreatif accounting untuk nak menutup kerugian berbilion-bilion ringgit. Saya menganggap bersatu masih lagi dalam Perikatan Nasional. Seterusnya, skandal 14 entiti yang bermasalah adalah satu bukti nyata wujud kecuaian dan salah guna kuasa yang menuntut audit forensik jenayah. Dan pengkhianatan walkout PAS keluar daripada Dewan. Ketika RCI dibahas dan bersatu ini kekal di dalam Dewan, berhujah, lebay-lebay ini lari diri keluar daripada Dewan kerana muflis hujah dan penakut fakta. Pada seluruh rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, khususnya pendeposit tabung haji yang berada di luar ataupun di dalam room ini, tolong sharekan live ini ataupun video ini, sebarkanlah ke seluruh platform sosial media, di TikTok, di Facebook, di YouTube dan juga grup-grup WhatsApp. Biar satu negara tahu bahawa keberadaan RCI tabung haji ini telah membunuh segala fitnah dan juga propaganda penunggang-penunggang agama. Kita lawan auta dengan fakta saja. Kita bantu selamatkan tabung haji saja. Terima kasih kerana saya kekal dengan saya dalam live ini daripada awal sampailah sekarang. Saya rasa cukup setakat ini. Saya dah janji kan, tadi sesi saya yang last tadi 5 minit, saya dah janji ngam-ngam kan. Dan saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang setia dengan saya, saudara yang tolong tap-tapkan skrin, tolong sharekan, terima kasih banyak, dan juga yang tolong berikan gift kepada saya. Hanya Allah SWT saja yang mampu membalas jasa budi baik saudara ni lah.